bau dia, ya Allah, manis gila. Sebenarnya aku dah review dia punya Midnight. Kali ni aku nak review dia punya Eternally. Tulisan ni hitam pula. Yang Midnight tu warna putih. Warna putih tu aku tak suka sebabnya dia tak abstract. Dia punya colour dia dengan colour juice warna purple tu. Bismillahirrahmanirrahim. Eternally. Aku tak tahu bau dia apa. Aku tak check notes dia. Aku pantai dulu. Bau pun aku dah kenal lah. Stronger intensity. Betul tak? Betul tak? Sebab aku dapat detect bau manis madu and something like macam warm spicy. Warm spicy apa? Aku lupa lah tu bau makanan apa lah tu. Sekejap. Ya. Bau warm spicy, tonka bean, cinnamon dan juga ada bau manis-manis toffee macam tu. Oh, dia punya manis ni agak berat sikit lah. Aku tak pernah sangat bau stronger with intensity tu sebab bau dia, ya Allah, manis gila. Heavy mat. Dia punya bau berat ke arah warm spicy, kayu manis, tonka bean dan juga manis-manis toffee tu. So bau dia okey bagi aku, tapi dia punya bau ni agak berat. So overall aku boleh bagi dalam, sebab dia berat sangat, aku tak berapa minat bau ni intensity ni. Aku boleh bagi dalam 7/10 lah.